Okey, saya dah sampai hotel untuk ambil balik beg sebelum saya menghala ke terminal bas untuk ke airport. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terseker Edorem. Okey, saya dah rehat kejap di lobi hotel. Saya nak teruskan perjalanan, berjalan kaki menghala ke Shishane Metro Station dan seterusnya ke Taksim dan menaiki bas pergi ke Sabiha Gökçen Airport di Istanbul, Turki. Sekarang saya dah berada di dalam bas Hawaii menghala ke Sabiha Gökçen International Airport untuk menghala ke satu destinasi lain lagi nanti saya beritahu. Okey, alright, bismillah. فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوا. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah selesai check in, dah selesai solat, dah selesai makan. Masa sampai tadi saya terus check in. So alhamdulillah semua dah selesai, settle. Saya sekarang nak pergi ke nak pergi ke security check dan immigration untuk menghala ke tempat yang lain pula lagi, ke negara yang ke-19 yang akan saya pergi, insyaAllah. Untuk makluman, saya akan pergi ke Tehran, Iran. Ya, okey. Flight saya malam ni pukul 12.15 malam. Dan daripada Istanbul ke Imam Khomeini International Airport, IKA, di Tehran. Perjalanan insyaAllah akan mengambil masa kalau tak salah 4 jam pun. Baik, Pegasus Airline. Saya dah selesai security check dan immigration. So sekarang saya nak menghala ke gate lagi lah. Dia belum buka lagi gate. Saya belum tengok lagi gate berapa yang saya kena pergi. Saya dah melalui kawasan duty free. Doakan supaya perjalanan saya masuk pesawat nanti dan seterusnya sampai di Tehran dengan selamat, mudah dan lancar. فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك. Okay, alhamdulillah saya dah sampai di 03B Pegasus Airline menghala ke Tehran daripada Istanbul. Alhamdulillah saya dah berada di dalam Pegasus Airline untuk menghala daripada Istanbul ke Tehran, Iran. So perjalanan lebih kurang dalam 3 jam 20 minit. Dia menaiki kapal yang berterbang Airbus A321. حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكره مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني انا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة اكيد يلا نمد الايد من غير كلام اجمل الاوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه اوام انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا
Alhamdulillah telah selamat mendarat di lapangan terbang Imam Khomeini di Tehran, Iran. Jam menunjukkan pukul 3.15. أخيرا الناس تشبه لنا فيهم مننا Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dah selamat mendarat di lapangan terbang Imam Khomeini Tehran, Iran. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Saya dah selesai migration dan juga dah keluar exit di kawasan arrival. So, saya rehat jap sebelum saya cari tempat solat untuk solat subuh. Seterusnya cari money changer dan cari cara untuk kita pergi ke city center nanti insyaAllah. Dan nanti saya akan maklumkan lagi lah perjalanan seterusnya. Untuk makluman, di Iran ni saya tak berani sangatlah nak ambil video sebarangan sebab di sini dia agak sensitif dari segi keselamatan, dari segi perempuan berhijab, sensitivity. So saya akan cuba sedaya upaya saya untuk elakkan daripada apa-apa konfrontasi ataupun apa-apa yang tak diingini. Saya akan cuba semaksimum mungkin lah yang saya mampu buat untuk ambil video untuk tontonan anda semua di Dana General Keempat. Nanti saya update lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam perjalanan daripada airport ke metro. So saya nak naik metro. Dia berdepan dengan airport dia. So yang itu adalah airport, di sini ada metro. So nanti saya akan bagi tahulah berapa harga tiket, bagaimana naik metro. Tadi saya dah tukar sedikit wang rial. Dia banyak sedikit lah dia punya kekeliruan yang saya rasa saya perlu study dululah berkenaan dengan rial ni, berapa harga. Tengok dululah macam mana, nantilah saya bagi tahu. Alright, Assalamualaikum. حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام انت وانا I'm going under and I fear this time there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the Saya same. berada di dalam kereta api menghala ke Tehran. Kereta api ni dia tak boleh pakai cash, kita kena pakai kad, local card. Jadi saya minta bantuan lokal lah untuk beli kad, untuk beli tiket kereta api. Berharga dalam 200 lira, 200 rial ataupun dipanggil di sini dipanggil 20 toman. Nantilah saya explain apa itu toman, apa itu rial. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved.
thought I was enough. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. So let me apologize. I'll make up for all those times. 'Cause your love, I don't wanna lose. I'm begging you to don't forget me. I beg, I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never reach the ground. Crash to the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Shallow